Hai semua, selamat datang ke saluran kami, Suara Insider. Hari ini, kita akan berbincang tentang sebuah isu kecil yang kelihatan seperti kesilapan percetakan, tetapi tanpa disedari telah mendedahkan usaha lama China dalam mencuci otak rakyat Malaysia melalui pelbagai saluran. Adakah anda fikir ini hanya kesilapan kecil pada bendera negara? Sebenarnya, di sebaliknya, mungkin ada satu perancangan besar untuk menyusupkan pemikiran, budaya, media, dan bahkan kerajaan. Bab 1, Bendera salah, api terbakar. Begini ceritanya, pada 15 April, salah satu akhbar terbesar di Malaysia, Sing Chu Daily, menyiarkan gambar bendera Malaysia dan China yang berkibar di muka depan. Tetapi, adakah anda perasan? Bendera Malaysia yang dipaparkan tiada bulan sabit yang melambangkan Islam. Ini bukanlah perkara kecil. Malaysia adalah negara yang menjadikan Islam sebagai agama rasmi, dan bulan sabit adalah simbol suci yang tidak boleh dipandang remeh. Kesilapan teknikal ini dengan cepat mencetuskan kontroversi di seluruh negara, dilaporkan oleh media utama, dan bahkan yang di-Pertuan Agong, Sultan Ibrahim bertitah, bendera adalah lambang kedaulatan serta identiti sesebuah negara. Kesilapan memaparkan gambar jalur gemilang tersebut boleh mencetuskan sensitiviti rakyat dan tidak boleh diterima. Pengarang utama dan timbalan pengarang Sing Chu Daily ditahan polis untuk membantu siasatan. Keesokan harinya, satu lagi akhbar China, Kwong Wah Yit Po, juga mendedahkan insiden serupa dengan memaparkan bendera Malaysia tanpa bulan sabit. Warganet marah, kenapa bendera China dicetak dengan sempurna, tetapi bendera negara kita sering salah. Bab 2, adakah ini hanya kesilapan? Sesetengah orang mengatakan ia hanya adalah kesilapan percetakan, kecuaian dalam reka bentuk. Tetapi, tidakkah anda rasa pelik? Kebetulan kejadian ini berlaku serentak dengan lawatan Presiden China, Xi Jinping, ke Malaysia, satu lawatan yang menerima liputan besar oleh media. Sing Chu Daily bukan sahaja memperuntukkan satu muka depan penuh untuk Xi Jinping, tetapi laporan mengenai pengumuman kematian bekas Perdana Menteri Abdullah Badawi hanya disisipkan di sudut kecil akhbar. Apa maksudnya? Adakah kematian seorang bekas pemimpin negara tidak sepenting lawatan Xi Jinping? Adakah susunan berita ini semata-mata keputusan editorial? Atau, ada tangan tak kelihatan dari negara luar yang sedang mengawal di belakang? Lebih menghairankan, Sing Chu Daily sejak beberapa tahun kebelakangan ini hampir tidak melaporkan langsung berita negatif mengenai China, atau dilaporkan secara minimum. Masihkah akhbar ini mewakili suara Malaysia, atau ia sudah menjadi agen lanjutan propaganda China? Bab 3, artis juga tidak tahan. Pada hari lawatan Presiden China, seluruh 17 jalan utama di Kuala Lumpur ditutup, menyebabkan kesesakan lalu lintas yang teruk dan rumutan rakyat. Adakah satu orang dari China perlu menyebabkan seluruh negara memberi laluan? Ini bukanlah ketidakhormatan, tetapi satu penghinaan terhadap kedaulatan negara. Penyanyi Malaysia, Namiwi, menuahkan rasa tidak puas hati di Facebook dengan menyatakan bahawa Parti Komunis China merupakan ancaman sebenar kepada negara. Beliau mendakwa PKC menyembunyikan wabak COVID hingga rakyat Malaysia terjejas. Mereka menindas umat Islam Uyghur, dan juga kerap menghantar kapal tentera menceroboh perairan Malaysia. Namun kini mereka dilayan sebagai tetamu kehormat di sebuah negara Muslim, Malaysia, sesuatu yang amat mengejutkan. Mereka bukan sahabat, mereka adalah musuh, tegasnya. Beliau menggesa rakyat Malaysia supaya sedar dan tidak membiarkan kedaulatan negara terus dipijak. Bab 4, ini bukan kali pertama, dan pasti bukan yang terakhir. Jika anda fikir ini hanyalah satu kesilapan, mari kita lihat berapa banyak kejadian bendera dan aktiviti kebudayaan yang pro-China yang telah berlaku dalam beberapa tahun ini. Pertama, Januari 2025, Festival Naga dan Singa di Muar, di mana seekor naga sepanjang 588 meter dihiasi dengan bendera China. Apakah mesej simbolik di sebalik tindakan ini? Adakah wajar lambang negara kita dipadankan bersama bendera China dalam bentuk seekor naga? Ini bukan lagi sekadar acara kebudayaan. Kedua, Oktober 2024, Festival Kebudayaan Guangdong di Teluk Intan, di mana sejumlah besar orang berarak sambil mengibarkan bendera 5 bintang China. Ingat, sini adalah di tanah Malaysia bukan di Beijing. Ketiga, Februari 2024, di Jalan Kebudayaan Melaka,
seekor naga yang dinamakan Naga Persahabatan Malaysia-China dipenuhi dengan bendera China dari kepala hingga ekor. Suasana keseluruhan seperti perayaan rasmi Parti Komunis China. Keempat, 2019, dalam siaran langsung perlawanan bola keranjang Malaysia, ketika lagu kebangsaan dimainkan, skrin latar memaparkan bendera bintang 5 yang merupakan versi ringkas bendera China. Menteri Belia dan Sukan ketika itu, Syed Saddiq, dengan keras mengkritik, ini adalah penghinaan terhadap negara. Persoalannya, adakah semua ini hanya kebetulan? Atau sebenarnya mencerminkan satu rancangan rapi penyusupan budaya oleh kuasa luar? Bab 5, Taktik Cuci Otak China terhadap Malaysia. Dalam beberapa tahun ini, infiltrasi China ke Malaysia bukan hanya dalam aspek kebudayaan, malah meresap ke dalam media, pendidikan, dan sektor kerajaan. Menggunakan Institut Confucius untuk mencuci otak pegawai dan pelajar Malaysia. Sejak 2009, China telah membuka beberapa Institut Confucius di Malaysia. Di permukaan, mereka mengajar bahasa China, namun di sebalik itu, ia berperanan sebagai senjata propaganda untuk mencuci otak dan menyebarkan ideologi kerajaan China. Pusat Penyelidikan Hoover University Stanford yang Top University tu, dah lama dedahkan bahawa Institut Confucius yang kononnya hanya ajar bahasa dan budaya China tu, sebenarnya adalah pusat penyebaran ideologi Parti Komunis China di luar negara. Laporan tersebut juga mendedahkan bahawa semua perjanjian antara Institut Confucius dan institusi luar negara wajib mematuhi undang-undang China, walaupun di luar negara. Adakah anda rasa pelik? Dan lagi satu, kandungan perjanjian itu perlu dirahsiakan. Macam ada benda nak sorok. Bukan itu saja, mereka juga dedahkan tentang satu kumpulan nama dia Persatuan Pelajar dan Sarjana China, CSSA, sebenarnya di bawah kawalan terus oleh Parti Komunis China. Tugas mereka bukan sekadar bantu pelajar, tapi juga pantau. Pantau? Iya, pantau komuniti China dan rakyat tempatan di seluruh dunia, supaya meluaskan pengaruh Beijing secara senyap tapi terancang. Menurut maklumat, Institut Confucius di Malaysia tidak hanya bekerjasama dengan Jabatan Imigresen, Polis, dan Kementerian Keselamatan Dalam Negeri, tetapi juga membantu melatih pegawai Malaysia untuk belajar bahasa China. Kerjasama ini menjadi saluran bagi China untuk menyusup dan membina rangkaian dalam kalangan pegawai tempatan. 2. Menggunakan media untuk mengawal pendapat umum dan mengarahkan pemikiran pro-China. China baru-baru ini aktif menyusup media China tempatan melalui pelaburan dan kerjasama pengiklanan. Bahkan ada yang mengatakan Xing Chu Deli sering berpihak kepada China, dengan sengaja menghiasi imej China. Malah, wartawan dan ketua pengarang dipaksa untuk menapis sebarang berita yang tidak menguntungkan China. Peristiwa seperti protes Hong Kong, isu Uyghur, pilihan raya Taiwan, dan lain-lain berita sensitif, tidak dilaporkan adalah cara terbaik untuk mencuci otak. Seorang pensyarah universiti bahkan mendedahkan bahawa kedutaan besar China di Malaysia telah terlibat dalam memilih kandungan yang tidak sesuai dalam sistem media tempatan. Menggunakan acara kebudayaan untuk membungkus ideologi merah. Apa yang digelar, Pesta Budaya China, kononnya mempromosi budaya China, tetapi sebenarnya syarat dengan agenda politik. Acara ini sering menampilkan bendera 5 bintang, slogan merah dan ucapan pegawai PKC. Tujuannya ialah melemahkan kewaspadaan terhadap Parti Komunis China dan memupuk tanggapan bahawa China sama dengan PKC. Padahal, China tidak sama dengan PKC. Akibatnya, kewaspadaan masyarakat terhadap PKC semakin luntur, dan penghargaan terhadap nilai-nilai sejagat seperti demokrasi, kepelbagaian dan keadilan turut terhakis tanpa disedari. Ini bukan semata-mata pertukaran budaya, tetapi strategi halus penyebaran ideologi oleh PKC. Berikut beberapa contoh jelas, iaitu dalam beberapa tahun kebelakangan ini, ada beberapa restoran di Malaysia telah dikenakan tindakan polis kerana didakwa menyebarkan fahaman komunis, antaranya dengan menggunakan peralatan makan atau menggantung potret Mao Zedong. Kes seperti ini telah berlaku berulang kali. Pada Mac 2025, ahli politik senior Malaysia Tan Sri Rais Yatim membuat laporan polis, mendakwa sebuah NGO Cina bernama Persatuan Promosi Penyatuan China-Taiwan terlibat dalam menyebarkan ideologi komunis. Apa sebab saya buat laporan ini? Asasnya ada 3. Pertama ialah, oleh kerana video ini mengandungi fakta-fakta yang jelas bahawa kemarahan, fahaman dan pendirian terhadap komunis itu sudah jelas
menerusi beberapa peristiwa. Peristiwa pertama ialah di Pulau Pinang, di mana murid-murid sekolah menyanyikan lagu-lagu patriotik Tanah Besar Cina, mengandungi lirik-lirik komunisme. Kedua ialah kegiatan mengibarkan bendera Tanah Besar Cina, yakni bendera komunis. Dan ketiga ialah adanya persatuan yang saya sebutkan tadi, iaitu mempromosi satu Cina di Malaysia. Justru saya mengambil peluang ini demi tanah air kita. Perbuatan mencabul kedudukan dan tata susila Malaysia adalah sesuatu yang harus, malah mesti diambil berat. Kesimpulan, loceng amaran dari sebuah bendera. Kawan-kawan sekalian, apa yang berlaku hari ini bukan sekadar kesilapan reka bentuk. Ia adalah satu bentuk penyusupan menyeluruh terhadap kedaulatan negara, pemikiran, dan kawalan media. Dari kebudayaan, media, pendidikan hingga agama, semuanya sedikit demi sedikit sedang diwarnai dengan ideologi merah CCP. Kami bukan anti rakyat Cina, kami juga tidak menentang budaya Cina, tetapi kami menolak sama sekali ideologi komunis. Dan juga jika kedaulatan negara, nilai-nilai, dan kebebasan media sebuah negara dikendalikan oleh kuasa luar, adakah kita masih boleh mengaku sebagai negara merdeka? Hari ini, kita hanya hilang 1 bulan sabit. Esok, mungkin kita akan kehilangan bendera sepenuhnya. Harap semua sentiasa berwaspada. Kongsikan video ini, supaya lebih ramai rakyat sedar dan bersama mempertahankan maruah serta kebebasan Malaysia. Terima kasih menonton.